bayar bulanan 2,000 untuk loan 40k je. Kes apa hari ni? Ini kisah benar. Klien saya seorang pekerja oil and gas sektor swasta panel. Gaji bulanan 5,000 lebih. Campur OT, campur allowance tetap, dekat-dekat juga 10,000 sebulan. Malangnya, klien saya ni terjebak dengan flexi credit dan BNPL online. Bayangkanlah, bayar bulanan 2,000 tapi untuk loan 40k je. Tak masuk akal. Isunya apa? Duit dia kan? Biarlah dia nak buat apa. Kami tak sanggup tengok klien ni bayar bulanan 2,000 untuk loan 40k je. Dah lah interest tinggi. Jangan jadi alasan nak mudah atau tak ada masa untuk korang terjebak dengan loan online begini. Untuk klien saya ni, kita bantu dapatkan loan bank 180,000 dengan bulanan lebih kurang 2,000 sahaja. Nampak tak? 2,000 sebulan untuk 40,000 atau 2,000 sebulan untuk 180,000. Mana korang nak pilih? Cuba korang bayangkan melalui loan baru ni macam-macam berjaya diselesaikan, termasuklah overlap untuk flexi credit dan BNPL RM40,000. Macam ni baru win, macam ni baru bijak. So korang kalau asalnya ada masalah yang lebih kurang sama, nak kami di Dak Guru bantu selesaikan, tunggu apa lagi? Jom semak kelayakan hari ini.